Ada lebam peha betis. Selalu. Lebam ni apa? Love bite, gigitan jin yang damping kita tu. Ada kena tindih masa tidur? Tiba tak boleh bergerak, mulut terkunci, mata terkunci, lidah terkunci? Pernah lah. Okey. Ada cakaran pada badan? Dulu ada lah. Okay. Terlalu kerap lah. Okay. Dia lebam ni banyak faktor. First, kerana kita ada masalah pembuluh darah. Ni lebam lah. Kadang-kadang orang tua kita tengok tangan dia lebam-lebam tu pecah darah pasal pembuluh darah dia ada masalah. Yang kedua, kerana kita terlampau putih seperti salju, maka gosok sikit dia jadi lebam. Yang ketiga, kerana tidur lasak sangat terajang sana sini lebam. Yang keempat, mungkinlah kerana gigitan binatang ke apa ke, boleh jadi lebam. Tapi binatang apa yang gigit lebam? Tak ada. Possible dia, kalau tak ada kemungkinan tadi, possible dia adalah gigitan-gigitan jin tu tadi. Macam tu. Pernah kena rasuk tak? Kalau serasuk sekali dekat rumah, itu bersama dengan saya lah. Sekali lagi dekat tempat rawatan bekam. Okey, 2 kali lah. Itu yang dengan saya lah. Okey. Kerasukan tu ingat tak boleh kawal diri ke ataupun langsung tak ingat apa-apa? Macam bangun tidur tak ingat apa-apa? Mungkin saya dengar ayat-ayat macam Okey. Min kalau bila akak dah tumbang tu semua, akak dengar lagi tak situation ataupun suara-suara orang bercakap? Kejap dengar, lepas tu nanti kejap tak dengar. Maksudnya ada separa sedar, ada separa tak sedar. Okey.